Masjid Ibrahimi di Hebron adalah antara tapak paling penting dalam sejarah agama, politik dan juga perjuangan Palestin. Di sinilah dipercayai terletaknya makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan isteri-isteri mereka. Bagi umat Islam, tempat ini diberi nama Masjid Ibrahimi. Tetapi bagi Yahudi dan juga Kristian, tempat ini dikenali sebagai Tomb atau Cave of the Patriarchs. Tetapi hari ini, Masjid Ibrahimi kembali menjadi perhatian dunia apabila Israel mengambil secara paksa dan haram masjid ini daripada pihak Palestin. Persoalannya, kenapa perkara ini sangat besar? Kenapa ia dianggap berbahaya dan apa kaitannya dengan Perjanjian Hebron 1997? Untuk kita nak faham semua perkara ini, ada 3 perkara yang kita perlu lihat. Yang pertama, apakah sebenarnya Masjid Ibrahimi ini? Yang kedua, apakah kandungan yang terdapat dalam Perjanjian Hebron 1997? Dan yang ketiga, bagaimana Israel kini sedang mengubah realiti Palestin sedikit demi sedikit. Masjid Ibrahimi terletak di kota lama Hebron, di tebing barat yang kini masih lagi dijajah oleh Israel. Hebron sendiri merupakan salah satu bandar paling sensitif dan paling tegang di Palestin. Pada tahun 1994, ada seorang pendatang penjajah Yahudi berketurunan Amerika Yahudi telah menembak umat Islam yang sedang menunaikan solat berjemaah di dalam masjid tersebut. Seramai 29 orang mati dan berbaki 125 yang cedera. Selepas kejadian itu, Israel tidak pernah memulangkan kawalan penuh kepada umat Islam. Sebaliknya, kawasan masjid mula dibahagikan. Akses umat Islam semakin dikawal. Penutupan berkala dan pendatang penjajah Yahudi diberikan ruang serta hak untuk beribadah di kawasan tersebut. Jadi, sebelum pengumuman terbaru ini pun, Masjid Ibrahimi sebenarnya sudah lama berada dalam keadaan yang sangat terhad untuk umat Islam. Akses ke masjid dikawal, pergerakan jemaah dipantau dan kuasa sebenar di lapangan semakin lama semakin dikuasai oleh Israel. Persoalannya, apakah itu Perjanjian Hebron 1997? Pada tahun 1997, satu perjanjian telah pun ditandatangani antara Perdana Menteri Israel iaitu Mahmud Benjamin Netanyahu tu dan juga bekas pengerusi PLO Yasser Arafat. Perjanjian ini diberikan nama sebagai Perjanjian Hebron. Di bawah perjanjian tersebut, bandar Hebron ini telah pun dibahagikan kepada 2 zon. Zon yang pertama ialah H1 yang merangkumi kira-kira 80% daripada bandar Hebron dan kawasan ini berada di bawah kawalan orang Palestin. Zon yang kedua H2 yang merangkumi kira-kira 20% daripada bandar Hebron. Kawasan ini berada di bawah kawalan Israel dan termasuklah kota lama Hebron, Masjid Ibrahimi serta kawasan komuniti pendatang penjajah Yahudi. Tetapi ada satu perkara penting yang kita semua perlu tahu. Walaupun H2 berada di bawah kawalan keselamatan Israel, Perjanjian Hebron menetapkan bahawa pihak Palestin melalui Perbandaran Hebron masih mempunyai kuasa. Saya ulang, masih mempunyai kuasa dalam soal perancangan dan pembinaan di seluruh bandar Hebron, termasuklah kawasan Masjid Ibrahimi. Maksudnya, secara teknikal, Palestin masih ada kuasa pentadbiran dalam urusan pembangunan, permit, pengubahsuaian dan pembinaan di kawasan tersebut. Tetapi inilah bahagian yang kini diambil secara paksa dan haram oleh pihak Israel. Jadi apa yang pihak Israel umumkan sekarang? Menteri Kewangan Israel, si Bezalel Smotrich ni, dia telah pun mengumumkan satu benda, iaitu dia telah memansuhkan bahagian dalam Perjanjian Hebron yang memberi kuasa kepada Perbandaran Palestin dalam soal perancangan, pengezonan dan pembinaan kawasan di H2. Maksudnya, dia keluarkan kuasa orang Palestin daripada kawasan Hebron tu. Ini bermaksud kuasa berkaitan perancangan dan pembinaan di kawasan Masjid Ibrahimi serta kawasan pendatang penjajah Israel kini dipindahkan sepenuhnya kepada rejim penjajah Israel. Smotrich dia menyifatkan langkah ini sebagai satu langkah untuk memperkukuhkan
kedaulatan Israel di tebing barat. Tetapi bagi rakyat Palestin, sebenarnya Israel mereka sedang mengambil secara paksa dan haram kuasa yang sebelum ini berada di bawah pihak Palestin. Dan apabila kuasa itu diambil, Israel ini mempunyai lebih banyak ruang untuk menentukan apa yang berlaku di sekitar Masjid Ibrahimi dan kawasan Hebron. Sebab itulah tindakan ini dilihat sebagai sebahagian daripada usaha Israel untuk melemahkan kuasa Palestin, memperluaskan kawasan jajahan mereka dan menjadikan cengkaman mereka ke atas tanah Palestin seolah-olah sesuatu perkara yang normal. Kenapa langkah ini sangat berbahaya kepada Palestin? Langkah ini bahaya kepada Palestin di atas beberapa sebab. Yang pertama, ia melemahkan perjanjian Hebron 1997. Israel mendakwa perjanjian Hebron tidak dibatalkan sepenuhnya. Tapi, realitinya, sebahagian kuasa penting yang sebelum ini diberikan kepada pihak Palestin telah pun dirampas secara perlahan-lahan oleh Israel. Ini menunjukkan bahawa Israel boleh memilih bahagian mana dalam perjanjian yang mereka mahu patuhi dan bahagian mana yang mereka mahu abaikan apabila ianya tidak lagi menguntungkan agenda penjajahan mereka. Kedua, ia memberi ruang lebih luas kepada Israel untuk mengubah kawasan sekitar Masjid Ibrahim ini. Sebelum ini, Perbandaran Hebron secara teknikal masih boleh membantah ataupun tidak bekerjasama ataupun cuba menghalang rancangan pembinaan tertentu yang memihak kepada penjajah Israel. Tetapi, apabila kuasa itu telah pun dipindahkan sepenuhnya kepada Israel, maka Israel boleh buat keputusan sesuka hati untuk pembinaan di kawasan Masjid Ibrahim tersebut. Maksudnya, Israel boleh menentukan apa sahaja yang mahu dibina, apa sahaja yang mahu diubah dan bagaimana kawasan tersebut mahu dibangunkan tanpa mengambil kira kuasa orang Palestin. Ketiga, ia mengubah status Masjid Ibrahimi secara perlahan-lahan. Dan ini bukan kali pertama Israel menggunakan pendekatan sebegini. Israel tidak semestinya akan mengambil alih semuanya dalam masa satu hari. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan buat perubahan sedikit demi sedikit. Akses berubah, kuasa pentadbiran berubah, peraturan berubah dan akhirnya status tapak suci itu juga akan berubah. Hari ini, kuasa perancangan dan pembinaan diambil. Esok, mungkin akses umat Islam semakin disekat dan selepas itu, ruang masjid mungkin semakin dikecilkan. Inilah pola yang sering berlaku dalam penjajahan haram Israel. Keempat, Hebron memang sudah lama menjadi bandar yang sangat tegang di kalangan orang Palestin. Di kawasan H2, ratusan pendatang penjajah Israel tinggal dalam kalangan puluhan ribu rakyat Palestin. Kehadiran mereka, sekatan tentera, pemeriksaan keselamatan, penutupan jalan dan kawalan ketat Israel telah pun lama menekan kehidupan seharian rakyat Palestin di sana. Jadi, apabila Israel mengambil satu lagi kuasa daripada pihak Palestin, ia boleh meningkatkan lagi ketegangan di sebuah bandar yang memang sudah lama berada di bawah tekanan penjajahan orang Israel. Apa kaitannya dengan Oslo dan juga masa depan Palestin? Langkah ini juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar. Perjanjian Hebron adalah sebahagian daripada susulan proses Oslo. Proses Oslo sepatutnya membuka jalan kepada hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestin dan pembentukan negara Palestin itu sendiri. Tetapi, apa yang berlaku pada hari ini sangatlah berbeza. Tanah Palestin semakin lama dipecahkan mengikut sesuka hati mereka. Kawasan yang dijajah Israel semakin meluas. Kuasa pihak berkuasa Palestin semakin terhad. Dan satu demi satu, perjanjian yang sepatutnya melindungi hak Palestin semakin dikosongkan maknanya. Dalam erti kata lain, Israel bukan sahaja mahu menjajah tanah. Israel juga mahu memadam sebarang kenyataan yang pernah mengiktiraf adanya hak dan kuasa Palestin di tanah air mereka sendiri. Apa reaksi Palestin dan pihak-pihak lain? Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas
menyifatkan rampasan kuasa ini sebagai pencabulan terhadap status politik dan Undang-Undang Hebron serta pelanggaran undang-undang antarabangsa. Datuk Bandar Hebron, Yusuf Al-Jabari, menyifatkan pengumuman Smotrich sebagai keputusan resis yang bertujuan untuk melucutkan kuasa Perbandaran Hebron. Sementara itu, beberapa pemerhati antarabangsa turut memberi amaran bahawa langkah ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Chris Dowley dari Council for Arab-British Understanding berkata, sebarang perubahan terhadap aturan sedia ada di Hebron yang memihak kepada pengukuhan penjajahan Israel adalah sangat berbahaya kerana Hebron sudah lama menjadi bandar paling tegang di tebing barat. CAIR pula menyifatkan rampasan kuasa ke atas Masjid Ibrahimi sebagai satu lagi usaha kerajaan Israel untuk mengukuhkan penjajahan haram ke atas tanah Palestin, melemahkan pemerintahan Palestin dan mengubah status bersejarah salah satu tapak suci bagi orang Islam. Kaitan dengan Masjid Al-Aqsa, apa yang berlaku di Masjid Ibrahimi juga mengingatkan kita kepada apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Di Al-Aqsa, Israel sering menggunakan alasan keselamatan semata-mata untuk menyekat jemaah, menahan orang awam, merampas kad pengenalan, menutup akses dan mengawal pergerakan umat Islam dan akhirnya membawa kepada pengawalan dan rampasan penuh ke atas sesuatu tempat. Israel menggunakan penjajahan untuk mengubah realiti, kemudian cuba menjadikan perubahan itu sebagai sesuatu yang normal. Jadi, isu Masjid Ibrahim ini adalah tentang penjajahan haram Israel di tebing barat dan ia tentang usaha berterusan untuk mengubah realiti Palestin sedikit demi sedikit. Maksudnya, Israel bukan sahaja masih menjajah Palestin, tetapi mereka sedang mencengkam lagi kawalan mereka ke atas tanah dan tempat suci rakyat Palestin. Dan bagi rakyat Palestin, ini bermakna satu lagi ruang ibadah mereka sedang pun dirampas. Masjid Ibrahimi hari ini menjadi salah satu lagi bukti bahawa penjajahan haram Israel tidak pernah akan berhenti. Ia bergerak sedikit demi sedikit melalui ketenteraan, undang-undang, biokrasi, sekatan dan juga rampasan kuasa. Dan sebab itu, dunia tidak boleh melihat ini sebagai satu isu yang kecil kerana setiap perubahan kecil di Palestin sebenarnya membawa kepada rampasan yang lebih besar pada masa hadapan. Ingatlah, mereka sudah pun lama merancang tetapi kita yang masih lalai.